Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program Tazkirah Ramadan pada kali ini. InsyaAllah pada kali ini saya akan membincangkan tajuk amalan sunnah di bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita diberi kesempatan dan ruang sekali lagi untuk kita berada pada bulan Ramadan pada tahun ini, dan moga-moga Ramadan pada kali ini lebih baik daripada Ramadan kita yang lepas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa tujuan utama puasa ialah supaya lahir sifat takwa, la'allakum tattaqun, dan supaya sifat takut ini lahir, dan sifat takwa ini lahir, iaitu kita takut melaksanakan atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita ni bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara amalan sunnah di bulan Ramadan ini, yang pertamanya iaitu bersahur, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barakah, rawahul Bukhari wa Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita ni supaya makan sahur, bersahur, kerana pada sahur itu ada keberkatan, iaitu memberi tenaga kepada kita untuk kita berpuasa di siang hari dan kita beribadah ataupun qiyamul lail di malam harinya. Bersahur ni tak semestinya kita makan banyak, kan? Kita makan nasi, kita makan mi. Dia walaupun kita minum air segelas ataupun seteguk atau buah tamar dan sebagainya, itu juga dikira bersahur. Di bersahur ni sunat dia kita lewatkan. Kita ada waktu imsak, sehingga waktu imsak tu kita berhentilah, supaya takut kita terlajak, iaitu waktu berhati-hati kepada kita, kan, insya-Allah. Yang keduanya, menyegerakan berbuka puasa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalun nasu bi khairi ma ajjalu al-fitrah, rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya kita ni, umat Islam ni, perlu menyegerakan berbuka puasa. Apabila masuk waktu maghrib tu, kita disunatkan untuk buka puasa dulu, kemudian baru kita solat maghrib. Jadi kita kena segerakan berbuka puasa. Kita tak boleh lambat-lambat ataupun kita tak boleh lengah-lengahkan untuk kita berbuka puasa. Kalau buka puasa ni kita sunatkan buka puasa, baca doa buka puasa. Banyak doa-doa yang diajarkan kepada kita. Kita bolehlah baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu
wa ala rizqika aftartu an birahmatika ya arhamar rahimin. Ada lagi banyak zahabaz zama wa batalatil uruq wa sabatil ajr insya-Allah. Banyak lagi doa-doa yang diajarkan kepada kita dan kita boleh amalkan supaya kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang ketiganya, memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Di bulan Ramadan ni atau bulan puasa ni kita kena banyakkan baca Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 185. Jadi kita kena banyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Bulan yang mulia, iaitu bulan yang mana diturunnya Al-Quran. Jadi kita jangan sia-siakan bulan Ramadan ini dengan kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kita banyakkan, kita gandakan dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran, tadarus, tadabbur dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kana Jibril yalqa Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla lailatin fi Ramadan fayudarisuhul Quran. Rawahul Bukhari. Di mana malaikat Jibril bertadarus Al-Quran bersama Nabi SAW setiap malam. Itu malaikat Jibril bersama Nabi. Menunjukkan kepada kita bahawa kepentingan menghidupkan bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Kita kena banyak baca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Seterusnya, yang keempatnya, Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ni kita solat tarawih, kita solat tahajud, solat sunat dan sebagainya. Jadi kita kena ambil peluang yang diberikan ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Rawahu Bukhari wa Muslim. Di mana sesiapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya ganjaran salat tarawih dan qiyamul lail. Salat tarawih ni, muslimin muslimat sekalian, pada bulan lain tidak ada. Kita tidak mengerjakan salat sunat tarawih pada bulan Rejab, pada bulan Syakban dan sebagainya. Hanya pada bulan Ramadan sahaja. Seterusnya, yang kelima iaitu bersedekah dan kita memberi makan kepada orang berpuasa. Ini sangat baik, amalan yang sangat baik di bulan Ramadan ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang sangat pemurah. Dan baginda ni lebih pemurah lagi pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gandakan sedekah. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun gandakan sedekah pada bulan Ramadan ni
kita lebih lagi lah kena lagi banyak bersedekah kan, banyak sedekah untuk orang berpuasa di masjid, di surau, anak yatim dan sebagainya. Jadi kita jangan tinggalkan amalan ini. Ada lagi hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara as-sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yankusu min ajri as-sa'imi syai'a." Rawahu Tirmizi. Maksudnya memberi makan orang yang berbuka puasa ni walaupun sedikit, kita akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangkan pahalanya sedikit pun. Tu ganjarannya sangat besar. Ganjarannya sangat tinggi. Seterusnya yang keenam iaitu iktikaf dan mencari Lailatul Qadar. Di mana kita tahu kan, di malam-malam akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan ni, banyak orang kita menghidupkan malam akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan dengan kita qiyamul lail dan sebagainya di masjid-masjid untuk kita mengejar malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, iaitu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dia menunjukkan kepada kita berapa besarnya ganjaran tu. 1000 bulan ni hampir 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Maknanya sangat panjang. Kita pun nak dapat hidup ni 60 tahun, 70 tahun, tu pun tak tentu. Dengan kita sekarang ni kan, nak sampai umur 70, tak tentu. Jadi, kita kena gunakan kesempatan ini untuk kita iktikaf dan hidupkan malam Lailatul Qadar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashra wa awakhir min Ramadan, rawahu Bukhari wa Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni iktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan sebagai tanda fokus beribadah dan menjauhkan diri daripada urusan dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan mungkin akan meninggalkan kita tidak lama lagi. Jadi kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada tahun ini untuk berada dalam bulan Ramadan ini, kita rebutlah peluang ini dengan kita melaksanakan amalan-amalan yang telah ditetapkan kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita pada tahun ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.